Dari Portugis hingga British, tanah Melayu dijajah selama 446 tahun. Mereka datang mencari kekayaan, menyebarkan ideologi dan mengubah sistem pemerintahan kita. Tetapi selepas mereka, adakah kita benar-benar bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Fatni binti Muhammad Rudaini dari Unit Bahasa Melayu 1. Pada tugasan kali ini, saya akan mempersembahkan mengenai sejarah perluasan pengaruh British di tanah Melayu dan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British, iaitu tindak balas Dul Said dan Abdul Rahman Limbong. Baiklah. British mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786, diikuti Singapura pada tahun 1819. Melalui perjanjian Inggeris-Belanda 1824, mereka mengambil alih Melaka. Dari tahun 1824 hingga 1942, British menguasai tanah Melayu melalui sistem residen. Mereka memperkenalkan dasar ekonomi yang membawa masuk buruh dari China dan India, membentuk struktur masyarakat yang masih kita lihat hari ini. Namun penjajahan British tidak hanya tentang ekonomi, mereka juga membawa sistem pentadbiran yang mengubah cara kita diperintah. British menggunakan strategi diplomasi dan rundingan dalam penjajahan tanah Melayu. Tanpa banyak berperang, mereka menguasai negeri-negeri Melayu melalui perjanjian seperti Perjanjian Pangkor 1874 dan Perjanjian Persekutuan. Dengan taktik ini, British berjaya mengawal ekonomi dan politik tanah Melayu demi kepentingan pribadi mereka. Yang pertama ialah 1.0, iaitu pengenalan. Sejarah perluasan pengaruh British di tanah Melayu bermula secara pesat pada akhir abad ke-19 hingga tamat Perang Dunia Pertama. Menurut Burgard 2021, pemerintahan British bersilih ganti antara Parti Liberal dan Parti Konservatif dengan Liberal, dipimpin oleh William Gladstone yang mempromosikan dasar campur tangan ringan untuk mengawal perdagangan timah dan getah, manakala Konservatif dipimpin oleh Benjamin Disraeli untuk mengukuhkan imperialisme melalui penjajahan langsung. Malah, peristiwa penting pada 1870 ialah pelantikan Lord Kimberley John Woodhouse sebagai setiausaha negeri jajahan yang menandakan peralihan. Perubahan ini daripada dasar tidak campur tangan kepada penglibatan aktif di tanah Melayu untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Bukan itu sahaja, desakan tokoh imperialis Edward Knatchbull Hugeson yang merupakan wakil diplomatik untuk mendorong Lord Kimberley melaksanakan dasar campur tangan di negeri Melayu melalui Perjanjian Pangkor 1874. Hal ini untuk membolehkan pelantikan pegawai residen British untuk mengawal urusan dalaman Sultan-Sultan. Jelaslah bahawa dasar ini menandakan campur tangan sistematik sehingga membolehkan British mengawal politik dan ekonomi tanah Melayu dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah 2.0, iaitu faktor-faktor yang mendorong British untuk campur tangan di tanah Melayu. Yang pertama ialah kekayaan hasil bumi. Tanah Melayu kaya dengan sumber semula jadi seperti biji timah dan getah yang penting untuk industri British, terutama selepas revolusi perindustrian. Menurut Iqbal et al. 2015, permintaan tinggi terhadap bahan mentah ini menyebabkan British berusaha menguasai negeri-negeri yang kaya sumber seperti Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Hal ini adalah untuk menjamin bekalan mereka secara berterusan. Faktor yang kedua pula ialah kedudukan strategi. Kedudukan strategik tanah Melayu terletak di antara laluan perdagangan utama di Selat Melaka yang menghubungkan antara Timur Tengah, India dan China. Menurut Suhaili dan Arifin 2024, hal ini menjadikannya pusat penting untuk perdagangan rempah ratus, teh dan barang lain pada abad ke-19. Malah mampu mengawal pelabuhan penting seperti Penang dan Singapura demi melindungi laluan maritim dan kepentingan perdagangan mereka. Baiklah, faktor yang ketiga pula ialah konflik politik tempatan, iaitu berlaku perebutan tahta di Perak selepas kematian Sultan Abdullah pada 1871, iaitu Raja Abdullah dan Raja Ismail bersaing untuk menjadi sultan. Maka British campur tangan dengan menandatangani Perjanjian Pangkor 1874 dengan melantik Raja Abdullah sebagai sultan dan memperkenalkan sistem residen. Dengan ini, British mampu mengawal urusan dalaman sekaligus mengukuhkan dominasinya di Perak. Yang keempat pula ialah untuk mengelakkan kuasa asing mengambil kesempatan, iaitu British risau kekuatan kuasa asing seperti Jerman dan Perancis akan menguasai tanah Melayu yang boleh mengancam kepentingan mereka. Menurut Rasidi dan Yaakob 2020, kebimbangan ini didorong oleh persaingan imperialisme barat dan usaha mengekalkan kedudukan ekonomi dan politik mereka di Asia Tenggara. Oleh itu, British memperkenalkan sistem residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu pada 1895 bagi memastikan kawasan kekal di bawah kawalan mereka. Malaysia. Bayangkan, segala hasil getah dan biji timah kita mengalir ke London dan kini nilainya sudah berbilion dolar. Tanah Melayu dijadikan tangki bahan bakar industri Britain, getah untuk tayar, manakala timah untuk mesin perang. Tetapi apa yang kita dapat? Ladang getah menggusur kampung-kampung Melayu. Rakyat ditindas menjadi buruh paksa. Namun segala keuntungan dibolot syarikat British. Tanah Melayu dihimpit kemiskinan. Meskipun kitalah pengeluar utama getah dunia ketika itu. Jalan raya dan landasan kereta api yang dibina bukan untuk rakyat, tapi untuk melicinkan ekspor ke luar negara. Dan hingga ke hari ini, kesannya masih terasa. Segala hasil mahsul, emas, timah, getah, dan wang yang dijarah tidak pernah kembali ke tanah Melayu. Hakikatnya, Empire Britain bukan dibina kerana keberanian dan kehebatan mereka, tetapi dengan penindasan dan manipulasi. 3.0
kosong pula ialah Perjanjian Pangkor 1874. Perjanjian Pangkor 1874 merupakan satu perjanjian penting yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 antara pihak British yang diwakili oleh Gubernur Negeri Selat seperti Sir Andrew Clark dengan Raja Muda Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak bersama pembesar-pembesar yang menyokongnya. Menurut Said et al. 2024, perjanjian ini menandakan permulaan campur tangan rasmi British dalam urusan pentadbiran negeri Perak dan dianggap sebagai satu titik penting dalam sejarah penjajahan British di tanah Melayu. Ini kerana ia membuka jalan kepada pengaruh British yang lebih meluas di negeri-negeri Melayu. Dan gambar di sebelah menunjukkan berlakunya penglibatan Perjanjian Pangkor pada 1875. 3.1 pula ialah kronologi sehingga termeterainya Perjanjian Pangkor 1874, iaitu pada tahun 1870, keadaan huru-hara di Perak menjadi semakin teruk akibat berbagai konflik yang berlaku. Misalnya, konflik antara Raja Abdullah dan Ngah Ibrahim di Perak dan Perang Larut dan Perang Kelang. Ini menyebabkan pertelingkahan dalaman yang mengganggu pentadbiran negeri dan menarik perhatian British kerana ancaman terhadap kestabilan perdagangan timah dan sumber ekonomi utama. Kemudian ancaman Perang Larut dan pergaduhan kongsi gelap Cina menyebabkan perniagaan timah di Perak terjejas. Kemudian pada tahun 1871, situasi ini diperburuk dengan pemangkatan Sultan Ali iaitu Sultan Perak ketika itu yang meninggal dunia tanpa pewaris. Hal ini mencetuskan perebutan kuasa antara Raja Ismail dan Raja Abdullah apabila Raja Bendahara Raja Ismail diangkat sebagai Raja Perak baharu sekaligus mengetepikan Raja Abdullah yang sepatutnya dilantik pada hari itu. Hal ini terjadi kerana Raja Abdullah tidak menghadiri upacara pengebumian almarhum Sultan Ali. Maka Raja Abdullah tidak puas hati dengan keputusan ini dan meminta sokongan British melalui jaringan diplomatik. Kemudian hal ini menyebabkan kekacauan politik sekaligus memberikan alasan kuat kepada British untuk campur tangan sebagai pengantara. Dan pada 1873, Raja Abdullah yang berusaha mengukuhkan kedudukannya dengan menghantar surat kepada Sir Andrew Clark untuk memohon perlindungan British terhadap Perak. Hal ini kerana berlaku pergaduhan sengit antara Puak Jihin dan Haisan yang bersaing untuk menguasai kawasan Larut sehingga mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan ancaman terhadap keselamatan pelabuhan British di utara. Ini memberikan peluang kepada Clark untuk memperluaskan pengaruh British dengan mencadangkan pelantikan residen British yang akhirnya membawa kepada Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874. Baiklah, kemudian ialah isi kandungan Perjanjian Pangkor 1874 sebenarnya mempunyai 14 dan ini adalah sebahagian daripadanya, iaitu yang pertama, Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak dan lain-lain. Baiklah, seterusnya ialah 3.3 iaitu kesan Perjanjian Pangkor 1874. Yang pertama ialah ekonomi. Perjanjian Pangkor membuka pintu kepada British untuk mengawal dan mengurus sumber ekonomi penting khususnya lombong biji timah di Perak. Kawalan ini membawa peningkatan dalam pengurusan hasil lombong dan cukai sekaligus meningkatkan pendapatan negeri serta memastikan sumber penting ini dieksploitasi secara sistematik untuk kepentingan British. Yang kedua ialah permulaan sistem residen. Perjanjian ini memperkenalkan sistem residen British iaitu seorang pegawai British iaitu residen dilantik untuk menasihati Sultan dalam semua urusan pentadbiran kecuali agama Islam dan adat Melayu. Residen pertama ialah J.W.W. Burge dilantik di Perak. Sistem ini kemudiannya diperluas ke negeri-negeri lain seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sehingga mewujudkan negeri-negeri Melayu Bersekutu 1895 di bawah kawalan British. Baiklah, kesan yang ketiga pula ialah campur tangan British yang meluas, iaitu perjanjian ini merupakan titik permulaan bagi British untuk meluaskan campur tangan mereka bukan sahaja di Perak tetapi juga negeri-negeri Melayu lain. Ini termasuk penggunaan sistem residen dan penguasaan ekonomi serta politik yang lebih meluas di tanah Melayu. Yang keempat pula ialah pengurangan kuasa Sultan, iaitu melalui perjanjian ini kuasa politik Sultan semakin berkurangan. Walaupun Sultan masih menjadi ketua agama Islam dan adat Melayu, namun urusan pentadbiran ekonomi dan politik negeri ditentukan oleh residen British. Hal ini menyebabkan Sultan kehilangan kuasa mutlak dalam pemerintahan dan bergantung kepada nasihat pegawai British dalam membuat keputusan. Ini ialah 4.0 iaitu pembentukan negeri-negeri Selat. Pembentukan ini penting dalam sejarah pentadbiran British di tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Selat dibentuk pada tahun 1826 dengan penggabungan 3 kawasan utama iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ke bawah satu pentadbiran tunggal. Menurut Abdul Rahim 2021, tindakan ini bertujuan untuk mengukuhkan kawalan British ke atas kawasan di Selat Melaka yang merupakan laluan utama perdagangan antarabangsa. Selain itu, pembentukan ini juga bertujuan menjimatkan perbelanjaan pentadbiran dan menyeragamkan sistem pengurusan di ketiga-tiga kawasan tersebut supaya lebih efisien. Kawasan ini juga berperanan sebagai pelabuhan bebas yang menarik pedagang dari berbagai latar belakang seperti Arab, India dan Eropah sekaligus memantapkan kekuatan ekonomi dan ketenteraan British di rantau ini. Rajah di sebelah menunjukkan peta penubuhan negeri-negeri Selat pada 1826. Baiklah, seterusnya ialah kronologi
pembentukan negeri-negeri selat iaitu pada tahun 1786, penubuhan Pulau Pinang oleh Francis Light di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris melalui perjanjian dengan Sultan Abdullah Mukarram Shah dari Kedah. Menurut American dan Amin 2021, Francis Light menjanjikan perlindungan terhadap serangan Siam dan Portugis sebagai balasan untuk hak perdagangan. Ini menjadikannya pelabuhan awal yang strategik dan berkembang pesat dengan imigran Cina dan India. Kemudian pada tahun 1819 pula ialah Stamford Raffles terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan Temenggong Abdul Rahman. Ketika itu Johor sedang bergelut dengan perebutan tahta sekaligus memberi peluang kepada Stamford Raffles untuk memperoleh Singapura. Namun, perjanjian Stamford Raffles dengan Sultan Hussein menimbulkan kemarahan Belanda yang kemudian mengiktiraf Temenggong Abdul Rahman sebagai Sultan Johor. British pula menolak pengiktirafan itu kerana menganggap Sultan Hussein ini lebih layak. Perselisihan ini akhirnya diselesaikan melalui Kongres di Vienna yang membawa kepada termeterainya perjanjian 1824 antara British dan Belanda. Kemudian pada 1824, ketegangan antara British dan Belanda diselesaikan melalui perjanjian British-Belanda. Dengan ini, British menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda sebagai balasan dan Belanda mengiktiraf Singapura serta Melaka sebagai milik British. Baiklah, pada tahun 1826 pula, penyatuan rasmi Pulau Pinang, Melaka dan Singapura di bawah pentadbiran Syarikat Hindia Timur Inggeris melalui perjanjian British-Belanda. Ini adalah untuk membentuk negeri-negeri selat sebagai entiti pentadbiran kolonial terpusat di Pulau Pinang sebagai ibu pejabat paling awal bagi penempatan British yang stabil pada masa itu. Pada tahun 1832 pula, berlaku perpindahan ibu pejabat pentadbiran daripada Pulau Pinang ke Singapura. Ini kerana pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Singapura yang lebih pesat selain lokasinya yang lebih strategik di tengah Selat Melaka untuk mengawal laluan perdagangan antarabangsa berbanding Pulau Pinang. Pada tahun 1867 pula, pada 1 April, berlaku penyerahan negeri-negeri selat dari Calcutta, India ke pejabat tanah jajahan di London. Ini menjadikannya di bawah pentadbiran langsung kerajaan British. Hal ini kerana berlaku pemberontakan India dan kelemahan keperluan untuk mengurus wilayah ini dengan lebih efisien. Baiklah, seterusnya ialah 5.0 iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan ini merupakan gabungan 4 negeri Melayu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang dibentuk pada tahun 1895 melalui perjanjian persekutuan. Pembentukan ini adalah satu usaha British untuk menyelaraskan dan memperkukuh pentadbiran serta kawalan mereka di negeri-negeri tersebut. Menurut Mokhtar 2021, sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu menampilkan Residen Jeneral sebagai pegawai British tertinggi yang mempunyai kuasa besar dalam pentadbiran, manakala Sultan hanya berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat. Kemudian ibu kota dan pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu ialah di Kuala Lumpur, manakala pembentukan ini disertai dengan penubuhan Majlis Persekutuan pada tahun 1898 yang menjadi badan pelaksana dasar persekutuan yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi bersama Raja-Raja Melayu dan pegawai British. Kemudian langkah ini memberi kesan besar terhadap penyatuan pentadbiran dan pengukuhan Empayar British di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian gambar di sebelah menunjukkan bendera dan jata negeri Melayu bersekutu. Baiklah, seterusnya ialah kronologi pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu pada tahun 1873, keadaan Selangor ketika ini tidak aman akibat rompakan kapal seperti serangan ke atas bot dagang British di Kuala Langat dan Sungai Selangor oleh Raja Mahdi yang menentang Sultan Abdul Samad. Menurut Abdullah 2023, konflik ini mengganggu perdagangan timah sehingga menyebabkan pada awalnya Sir Andrew Clark melantik F.A. Swedenham sebagai penasihat Sultan, kemudian beralih kepada J.G. Davidson sebagai residen pertama untuk menstabilkan negeri. Selain itu, campur tangan British di Perak bermula dengan perjanjian Pangkor. Misalnya, Sultan Abdullah menerima J.W. Birch sebagai residen pertama selepas konflik dalaman dan pergaduhan Jihin yang menjadikan Perak negeri pertama di bawah sistem residen. Kemudian pada tahun 1887, pembentukan pengaruh British di Pahang bermula apabila Frederick Weld iaitu Gubernur negeri-negeri selat mendesak Sultan Ahmad menandatangani perjanjian dengan British. Hal ini menyebabkan Pahang terpaksa menerima J.P. Rogers sebagai residen British pada bulan Oktober 1888. Ini untuk menasihati pentadbiran yang dipacu oleh kekacauan dalaman dan perlombongan emas yang memerlukan kestabilan ekonomi. Kemudian pada tahun 1895, penubuhan pengaruh British di Negeri Sembilan berlaku melalui perjanjian Negeri Sembilan. Misalnya, Yang Tuan Amtah menerima Martin Lister sebagai residen setelah persetujuan undang luar untuk menyelesaikan konflik antara negeri-negeri kecil dan memanfaatkan sumber getah. Menurut MD Hamzah dan Jusoh 2023, telah berlaku konflik pertikaian cukai biji timah di Jelebu antara Datuk Kelana Syed Abdul Rahman dan Datuk
bandar sehingga mengakibatkan keganasan dan mengganggu kestabilan ekonomi. Kemudian pada tahun 1896, perbincangan untuk persetujuan dimulakan oleh Franz Swethenham sebagai residen British yang mencadangkan gabungan untuk pembentukan persekutuan ini sekaligus memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan persetujuan daripada keempat-empat Raja Melayu tersebut. Kemudian, penyatuan rasmi negeri-negeri Melayu bersekutu berlaku di bawah pentadbiran berpusat British di Kuala Lumpur dengan Franz Swethenham sebagai residen British pertama sekaligus menandakan penstrukturan kolonial yang lebih terancang. Baiklah, kemudian ini merupakan syarat-syarat Persekutuan 1896. Antaranya ialah Raja-Raja Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang bersetuju untuk meletakkan diri dan negeri-negeri mereka di bawah naungan British dan lain-lain. Seterusnya ialah 6.0 iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri ini terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu iaitu 5. Negeri-negeri ini tidak berada di bawah satu pentadbiran atau persekutuan yang sistematik, malah masing-masing mempunyai kerajaan sendiri dengan autonomi yang lebih besar. Menurut Mokhtar et al. 2021, pentadbiran British terhadap negeri-negeri ini bersifat lebih longgar dan menggunakan pegawai yang dikenali sebagai penasihat British berbanding dengan sistem residen di negeri bersekutu. Negeri-negeri ini juga tetap mengekalkan kedaulatan raja dan kuasa tradisional mereka, khususnya perihal agama Islam dan adat Melayu. British mula campur tangan secara rasmi di negeri-negeri utara ini selepas perjanjian Inggeris-Siam 1909 yang menyerahkan hak Siam atas negeri-negeri tersebut kepada British. Meskipun wujud campur tangan, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tetap mengekalkan status pemerintahan beraja yang bebas sehingga zaman moden. Merupakan peta British Malaya sekitar 1920. Baiklah, seterusnya ialah kronologi pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu pada tahun 1902, krisis di Kelantan berlaku apabila Sultan Kelantan memberi tanah yang luas di Sungai Golok kepada Robert W. Duff melalui Raja Muda tanpa pengetahuan Siam yang menganggap Kelantan negeri naungannya. Ini mencetuskan pertikaian diplomatik dan ancaman ketenteraan. Menurut Rosdi et al. 2022, penyelesaian dicapai apabila British mencadangkan perlantikan penasihat W.A. Graham dan perjanjian British Siam ditandatangani pada 10 September 1902 iaitu British mengiktiraf pengaruh Siam di Kelantan. Pada tahun 1930, Sultan Zainal Abidin III Terengganu mengekalkan hubungan minimum dengan Siam melalui penghantaran ufti seperti bunga emas untuk menolak perjanjian Siam British 1902. Hal ini kerana Sultan enggan menerima penasihat British untuk menjaga secara autonomi. Maka, Siam tidak memaksa perjanjian ini kerana kepentingan ekonomi Terengganu dalam perdagangan minyak dan hasil hutan. Maka, Sultan bersetuju meminta penasihat Bangkok untuk urusan luar sekaligus menangguhkan campur tangan British sehingga perjanjian Anglo-Siam 1909. Rajah di sebelah menunjukkan peta negeri Kelantan sebelum perjanjian Bangkok 1909. Baiklah, seterusnya ialah pada tahun 1905, Kedah mengalami krisis kewangan yang teruk lalu British melalui Anderson menempatkan penasihat seperti George Maxwell untuk membantu Sultan mengurus keuangan dan pentadbiran dengan syarat Kedah menerima nasihat British dalam urusan luar dan ekonomi yang termaktub dalam perjanjian pinjaman 1905. Malah turut melantik penasihat seperti Meadows Frost untuk jaga kepentingan British. Menurut Othman 2024, ini secara tidak langsung memulakan pengaruh British di Kedah dengan mengurangkan kuasa Sultan dalam keputusan ekonomi sambil menjamin kestabilan negeri di bawah Siam. Kemudian kuasa British berkembang pula di Perlis kerana negeri kecil ini juga mengalami masalah kewangan. Misalnya, Perlis tidak mampu membayar ufti tahunan kepada Siam akibat kemerosotan perdagangan sehingga menyebabkan ancaman Siam. Ini menyebabkan British melihat peluang untuk campur tangan melalui diplomasi dengan Siam. Krisis keuangan ini membawa kepada perjanjian 1907 di Perlis antara Raja Perlis dan pihak Siam. Namun asasnya bermula dengan perjanjian 1905 yang ditandatangani di Bangkok antara Menteri Keuangan Siam dan Wakil Perlis iaitu Said Alwi Jamalullah yang membenarkan British memberikan pinjaman dan nasihat tanpa pelanggaran hak Siam. Semua perjanjian ini sekaligus memberikan peluang kepada British untuk campur tangan secara beransur-ansur di Perlis melalui penguasaan ekonomi dan pentadbiran. Seterusnya ialah kronologi perjanjian Bangkok pada 1909 iaitu ditandatangani pada 10 Mac 1909 yang melibatkan prosedur awal dengan rangka draft oleh John Anderson. Kemudian pada Februari 1909, draft perjanjian ini mencapai kata sepakat bagi asas perundingan antara British dan Siam. Draft tersebut merangkumi perkara-perkara berikut. Antaranya ialah Convention 1897 dimasukkan dan lain-lain. Maka perjanjian ini ditandatangani secara rahsia antara wakil British iaitu Ralph Pagat dan dengan putera Devawoxen Varapraka dari Siam yang bertujuan menyerahkan kuasa Siam ke atas negeri-negeri utara tanah Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada British sebagai sebahagian daripada strategi kolonial untuk menguasai semenanjung Melayu sepenuhnya. Namun, kelima-lima negeri ini membantah kerana perjanjian dibuat tanpa persetujuan mereka dengan sultan-sultan. Misal
Misalnya Sultan Abdul Hamid Kedah yang menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Akhir sekali iaitu 1914 iaitu Johor memasuki pengaruh British melalui Perjanjian Johor pada 12 Mei iaitu Sultan Ibrahim menerima nasihat daripada British selepas tekanan ekonomi dan keperluan untuk menyokong industri getah. Ini menjadikannya negeri tidak bersekutu terakhir di bawah British. Baiklah, kemudian ialah kesan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu yang pertama pengekalan kedudukan Sultan iaitu kedudukan mereka sebagai pemerintah negeri masih kekal walaupun British mempunyai kuasa pengaruh melalui penasihat British namun tidak sama seperti residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Misalnya Sultan masih berkuasa dalam hal agama Islam, adat Melayu dan pentadbiran negeri. Ini memberi gambaran bahawa negeri-negeri ini masih mempunyai autonomi politik yang lebih besar berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang kedua ialah pengenalan birokrasi barat. Walaupun negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tidak disatukan secara rasmi di bawah sistem bersekutu namun British tetap memperkenalkan unsur birokrasi barat dalam pentadbiran negeri-negeri ini. Penasihat British telah memperkenalkan sistem pentadbiran moden seperti pengurusan keuangan, percukaian, kehakiman dan pendidikan berasaskan model barat. Malah struktur pentadbiran tradisional yang berasaskan pembesar Melayu semakin diubah kepada sistem yang lebih tersusun mengikut gaya pentadbiran kolonial. Hal ini menyebabkan pengaruh pentadbiran barat semakin mendalam walaupun negeri-negeri ini masih mengekalkan identiti pemerintahan Melayu. Baiklah. Datuk Maharaja Lela merupakan pembesar ketujuh Perak. Beliau menentang penjajahan British dan terlibat dalam pembunuhan JWW Birch. Mat Kilau terkenal dengan keberaniannya menentang British, termasuk serangan di Kuala Tembeling pada 1890 Sabah. Awal abad ke-20, Tok Janggut memimpin gerakan menentang British demi kedaulatan agama, bangsa dan tanah air dari penjajah. Yam Tuan Anta enggan tunduk kepada campur tangan British kerana menggugat kedaulatan bangsa. Baginda memimpin 4,000 pengikut menentang Datuk Kelana yang bersekutu dengan British. Setiap negeri melahirkan pejuangnya sendiri. Mereka simbol keberanian maruah dan cinta tanah air. Jangan biar keberanian mereka terkubur bersama waktu, kerana perjuangan ini amanah untuk kita teruskan. Baiklah, seterusnya ialah 7.0 iaitu tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah. Penjajahan British di tanah Melayu menimbulkan pelbagai reaksi dan tindak balas dari masyarakat tempatan, terutama penduduk asal Melayu dan pemerintah tradisional negeri-negeri Melayu. Penentangan ini terdiri daripada tokoh seperti Dol Said, Abdul Rahman Limbong dan lain-lain yang berani sehingga berputih tulang bagi mempertahankan hak dan adat resam. Menurut Hussein 2023, pihak British telah menggunakan strategi politik dan ketenteraan yang lebih tersusun bagi mengancam penduduk Melayu yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan tidak mampu menghalang penjajahan secara keseluruhan. Walaupun begitu, tindak balas ini membentuk kesedaran nasionalisme awal di kalangan rakyat tanah Melayu yang kemudiannya menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan pada abad ke-20. Rajah di sebelah menunjukkan potret lukisan pahlawan tempatan yang menentang British. Kemudian ialah faktor kebangkitan penentangan masyarakat tempatan. Faktor yang pertama ialah kuasa mentadbir pembesar tergugat. Sebelum kedatangan British, pembesar Melayu memiliki kuasa autonomi dalam mentadbir wilayah masing-masing. Mereka mengurus hal ehwal pentadbiran secara bebas berasaskan adat tempatan. Selepas kemasukan British, melalui sistem residen dan pentadbiran berpusat telah mengurangkan kuasa pembesar yang menjadikan mereka sekadar pelaksana dasar kolonial. Kuasa mereka kini tertakluk kepada pengaruh British yang dianggap mencabar kedaulatan dan adat pemerintahan tradisional Melayu. Faktor yang kedua pula ialah pembesar hilang kuasa memungut cukai. Dalam sistem tradisional, pembesar berhak memungut cukai hasil bumi, perdagangan dan pertanian sebagai sumber pendapatan dan simbol kuasa. Namun, British memperkenalkan sistem cukai berpusat iaitu hasil negeri dikutip oleh pegawai kolonial dan disalurkan kepada pentadbiran British. Ini menyebabkan pembesar hilang sumber ekonomi utama sekaligus melemahkan pengaruh terhadap rakyat tempatan. Penentangan berlaku kerana pembesar melihat tindakan ini sebagai penghapusan hak warisan. Baiklah, perjuangan tokoh yang pertama yang saya pilih ialah Dol Said, iaitu latar belakangnya, nama penuhnya ialah Datuk Abdul Said bin Omar, lahir sekitar 1773 di Melaka dan meninggal dunia pada tahun 1849. Seorang tokoh yang berani dan hebat mengukir sejarah negeri Melaka, kemudian berasal daripada keturunan suku Semelenggang, kemudian dilantik sebagai penghulu Naning pada 1799 yang menggantikan Datuk Anjak. Kemudian perjuangan Dol Said mencerminkan semangat nasionalisme awal masyarakat tempatan untuk mempertahankan hak tradisional terhadap kuasa kolonial British. Naning, tahun 1831, sebuah negeri kecil yang diperintah oleh Dato' Dol Said. Tanah subur, rakyat hidup ramai, tapi semua berubah bila British minta cukai. British menuntut Naning bayar cukai kepada Melaka, tapi Dato' Dol Said tak tunduk. Ini tanah kami, bukan milik penjajah. British hantar tentera menyerang Naning, tapi Dato' Dol Said dan pahlawan Melayu berjaya halau mereka pulang. Kemenangan pertama rakyat. British kembali dengan bantuan dari negeri-negeri Melayu lain. Kali ini, Naning tak mampu bertahan. Dato' Dol Said terpaksa menyerah. Walau tewas, nama Dol Said kekal sebagai pejuang tanah air. Simbol keberanian menentang penjajahan demi maruah bangsa.
Kemudian, faktor penentangan Dul Said ada 3. Yang pertama ialah menentang pelaksanaan undang-undang British, iaitu British memperkenalkan peraturan penghulu yang mengurangkan kuasa Dul Said sebagai penghulu, termasuk larangan membicarakan kes jenayah secara bertempatan. Dul Said diberi amaran dan diugut pelucutan jawatan jika tidak mematuhi perintah British. Ini menambahkan lagi ketegangan antara beliau dan penjajah. Faktor yang kedua ialah menentang bayaran cukai. British mengenakan 1/10 hasil tanaman Naning sebagai cukai melalui Undang-Undang 1830 yang menyebabkan kemarahan Dul Said dan rakyat Naning. Dul Said berkeras menolak bayaran cukai yang dianggapnya menindas dan menjejaskan ekonomi rakyat. Yang ketiga pula ialah mempertahankan kemerdekaan Naning. Dul Said menentang British kerana beliau menganggap Naning sebagai wilayah berdaulat yang bebas. British mendakwa Naning sebagai sebahagian daripada Melaka dan cuba memasukkan Naning ke dalam pentadbiran mereka, namun ditolak keras oleh Dul Said. Kemudian peristiwa penentangan oleh Dul Said pada tahun 1799, Dul Said dilantik sebagai penghulu ke-9 Naning bagi menggantikan Datuk Anjat sekaligus memulakan peranannya sebagai pemimpin rakyat masyarakat tempatan di Naning, Negeri Sembilan, dengan kuasa tradisional untuk mengurus cukai dan pentadbiran. Kemudian pada tahun 1824, selepas British mengambil alih Melaka melalui perjanjian British Belanda, mereka cuba memperluas kuasa ke Naning lalu menuntut cukai 1/10 hasil pertanian yang ditolak oleh Dul Said. Hal ini kerana mendakwa Naning bebas daripada pentadbiran Melaka. Kemudian 1830, ketegangan meningkat apabila British mengisytiharkan Naning sebahagian daripada Melaka dan menghantar pegawai untuk mengutip cukai, namun ditolak oleh Dul Said dengan sokongan rakyat tempatan. Pada tahun 1831 pula, Perang Naning bermula apabila British melancarkan serangan pertama di bawah Kapten Whaley dengan 150 askar, tetapi tidak mampu melawan jumlah penduduknya membantu Dul Said. Misalnya, Hulu Balang Melayu dari Rembau dan kawasan berdekatan menggunakan strategi gerila dan mengalahkan pasukan British di Tabuh Naning. Kemudian akhir sekali pada tahun 1832, Dul Said menyerah diri kepada British selepas tekanan ketenteraan yang kuat, kemudian dijanjikan pencen dan rumah di Melaka. Ini menandakan tamatnya perjuangan dan penggabungan Naning ke Melaka. Baiklah, tokoh kedua yang saya pilih pula ialah perjuangan Abdul Rahman Limbong, iaitu yang pertama latar belakang. Nama sebenar ialah Haji Abdul Rahman Limbong bin Haji Abdul Hamid, lahir pada 1868 di Kuala Terengganu dan meninggal dunia pada 1929 di Mekah. Dia dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong kerana sering pergi ke Limbong, Kemaman, untuk mengajar agama. Beliau berjuang untuk membela nasib petani yang ditindas dan perjuangannya dikenali sebagai kebangkitan tani di Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbong juga terkenal sebagai seorang tuan guru. Baiklah. Tahun 1928, angin perubahan mula bertiup di Terengganu. Rakyat yang selama ini tunduk perlahan-lahan bangkit. Mereka mula persoalkan kenapa tanah mereka, adat mereka dan undang-undang mereka dikawal sepenuhnya oleh penjajah. Pada waktu itu bangkitlah seorang alim, Haji Abdul Rahman Limbong, seorang guru agama yang bukan saja petah berkata-kata, tapi berani untuk bertindak. Dia tidak berdiri dengan senjata, tapi dengan semangat dan ilmu. Dia teguh berdiri dan berkata, tanah ini adalah milik rakyat dan bukannya milik penjajah. Ketika British memperkenal cukai tanah yang tinggi dan zalim, rakyat sudah hilang kesabaran. Mereka bukanlah petani yang kaya. Hasil tanah yang diperolehi juga cukup makan saja. Tapi secara tiba-tiba pula, datang penjajah yang inginkan cukai daripada mereka di atas tanah yang mereka warisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka bermulalah gelombang penentangan. Ratusan rakyat kampung, dari Hulu Telemong hingga Kuala Berang, bangkit bersama Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka tidak gentar, kerana bagi mereka, mempertahankan tanah ini adalah wajib untuk generasi mereka yang akan datang. Namun seperti biasa, penjajah takut pada suara rakyat. Mereka tangkap Haji Abdul Rahman. Dihukum tanpa bicara yang adil, dibuang negeri jauh dari Terengganu. Tapi mereka lupa, walau jasad diasingkan, namun semangat mereka untuk memperjuangkan tanah air tetap kekal di dada. Rakyat tidak tunduk. Dari kampung ke kampung, semangat terus membara. Mereka tahu perjuangan ini belum tamat. Setiap langkah kecil mereka menyusun gerakan, menyebar risalah, dan mengajar anak cucu. Itulah jalan yang akan membawa mereka untuk menuju kepada kemerdekaan. Seterusnya ialah peristiwa penentangan Abdul Rahman Limbong dalam menentang British. Peristiwa yang pertama ialah penghapusan syariat Islam dalam pemerintahan, iaitu sebelum campur tangan British, Terengganu mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan syariat Islam termasuk dalam Undang-Undang Tanah dan Jenayah. Menurut Abdullah dan Muhammad Ngah 2019, British memperkenalkan Undang-Undang Tanah yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti mewajibkan permit untuk membuka tanah dan mengenakan cukai. Haji Abdul Rahman Limbong kemudian sebagai ulama menentang keras perubahan ini kerana dianggap melanggar hukum Allah dan menafikan hak rakyat untuk mengusahakan tanah secara bebas. Kemudian, peristiwa yang kedua pula ialah pemaksaan unsur budaya British ke atas orang Melayu. Pentadbiran British cuba menyelaraskan budaya Barat dalam kehidupan Melayu melalui sistem pendidikan dan undang-undang. Ini termasuk pengurangan peranan institusi agama dan pergantian adat dengan peraturan kolonial. Kemudian, Haji Abdul Rahman Limbong melihat usaha ini sebagai penjajahan budaya yang menghakis identiti Islam dan Melayu. Yang ketiga pula ialah sistem cukai yang tidak adil. British mengenakan cukai tanah dan hasil pertanian yang tinggi walaupun tanah itu dibuka secara tradisional oleh penduduk kampung. Menurut Suhaib
Haimi dan Muhammad Nur 2019, rakyat yang gagal membayar cukai akan dikenakan denda atau dirampas tanah mereka. Maka Haji Abdul Rahman Limbong memimpin gerakan rakyat membuka tanah tanpa izin dan menolak pembayaran cukai sebagai bentuk penentangan ekonomi terhadap penjajah. Kemudian yang keempat pula ialah kemuncak penentangan dan pengusiran ke Makkah, iaitu pada tahun 1928 beliau memimpin lebih 300 orang membuka tanah di Kuala Telembong tanpa kebenaran British. British menangkap beliau dan beberapa pengikut lalu membicarakan mereka atas tuduhan menghasut dan melanggar undang-undang tanah. Maka Haji Abdul Rahman Limbong tidak dipenjarakan tetapi dibuang negeri ke Makkah sebagai langkah mengasingkan pengaruhnya daripada rakyat Terengganu. Kemudian beliau meninggal dunia di Makkah pada tahun 1929, dikenang sebagai ulama pejuang tanah air yang meninggalkan warisan sebagai pembela syariat dan keadilan sosial. Perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong bukan sekadar sejarah, tapi peringatan bahawa kebebasan tidak diberi, ia dituntut. Inilah rumusan. Sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu bermula dengan pendudukan strategik Pulau Pinang pada tahun 1786, disusuli oleh Singapura pada 1819 dan Melaka pada 1824 melalui perjanjian dengan kuasa-kuasa lain. Kemudian British menggabungkan wilayah-wilayah ini sebagai negeri-negeri selat pada tahun 1826. Melalui perjanjian Pangkor 1874, British mula campur tangan secara langsung dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu dan memperkenalkan sistem residen, seterusnya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu yang memberi mereka kawalan politik dan ekonomi yang lebih luas. Namun, perluasan kuasa ini telah mencetuskan pelbagai bentuk penentangan masyarakat tempatan yang tidak berpuas hati terhadap kehilangan kuasa politik, hak ekonomi dan kedaulatan negeri. Antaranya ialah Dol Said di Nanning yang menentang British kerana menolak bayaran cukai, serta Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu yang bangkit menentang pengenalan cukai tanah dan campur tangan British dalam urusan agama serta adat. Tindakan mereka mencerminkan semangat perjuangan masyarakat tempatan untuk mempertahankan kedaulatan, maruah dan kebebasan tanah Melayu daripada penjajahan asing.